Oh, 1 juta yang pertama. Mula-mula macam tak percaya. Ya ke, jauh sangat ni. Datang belajar lagi. Datang belajar. Oh, rupanya ramai orang ada 1 juta. Lama-lama tuan-puan rasa, oh 1 juta ni tak kaya punya. Tuan-puan, kalaulah saya di Lepas Ego nak naikkan sales, kami akan ajar penyimpanan emas buat benda tu. Daripada orang beli 100 gram, kami ajar teknik macam tu, tuan-puan akan beli 300 gram. Sales kami naik 3 kali ganda. Tapi kenapa tak buat macam tu? Ingat, saya ajar tuan-puan kaya dengan emas. Saya nak ending ialah tuan-puan kaya dengan emas. Bukan kami kaya, tuan-puan miskin. Tak. Okay. Last kali kegembiraan saya ialah melihat tuan-puan kaya. Saya nak tanya kat sini, siapa yang dah follow saya lebih 10 tahun? Angkat tangan. 10 tahun. Oh. Tuan-puan, lebih 10 tahun ni tau. Tengok dekat mana ni, kewangan dia level mana tau, lebih 10 tahun tau. Tuan-puan, kalau saya ajar benda yang mengarut-ngarut, 10 tahun ni semua dah tinggalkan saya dah. 10 tahun masih ada. 10 tahun last kali kaya. Nanti kita dengar cerita Cik Bashir. Ini pun dah nak masuk 10 tahun. Dia ada masalah hutang yang banyak, kad kredit yang banyak. Sekarang ni dia sangat kaya. Okey. Ini 12 bulan. Dah ada 12 bulan gaji, barulah tuan-puan nak pergi melabur dekat sini. Nak pergi rumah, nak beli rumah untuk pelaburan tanah. Baru pergi kat sini. Selagi tak ada, tak payah. Menabung je. Tuan-puan, orang dekat kampung tu ramai yang kaya-kaya. Dia tahu ke graf technical analysis, tahu ke? Analisis graf, tahu tak? Orang kampung tu. Dia tahu ada duit beli tanah. Betul tak? Ada duit beli tanah, ada duit beli emas, ada duit kaya juga. Kita ni ada title macam-macam dekat KL ni. Apa pun tak ada, hutang je banyak. Orang kampung apa pun tak tahu, ada duit beli tanah, beli emas. Ada duit beli tanah, beli emas, kaya juga. Okey? Nanti dengar Cik Bashir, engineer, tapi nak pinjam duit mak. Engineer, laki bini nak pinjam duit mak mentua sebab hutang banyak. Nanti dengar cerita. Tuan-puan, cerita-cerita tak best ni kita boleh cerita waktu dah berjaya. Tak berjaya jangan cerita lagi. Waktu tak berjaya, bila cerita, dia dengar sebagai keluhan. Bila dah berjaya, kita cerita, dia dengar sebagai inspirasi. Simpan dulu cerita-cerita tuan-puan tu. One day tuan-puan kaya berjaya, duduk depan kita minta tuan-puan share. Okey, saya lupa tuan-puan. Harta ni tuan-puan kumpul lah. Kalau tuan-puan nak pencen, katalah 5,000 sebulan. Harta ni tuan-puan kena ada at least 1 juta. Harta yang mendatangkan hasil, value dia mesti 1 juta. Kalau tuan-puan nak pencen dengan harta, dengan passive income dalam 4,000 ke 5,000 sebulan, mesti 1 juta. Dalam tu kita ada seminar namanya Membina 1 juta yang pertama, saya akan cerita detail pasal tu. Tuan-puan jangan rasa, 1 juta besar sangat. Tak. Tuan-puan baru bermula. Satu hari nanti, tuan-puan akan capai. Saya ada impian 1 juta yang pertama ni, waktu tu umur saya 25 tahun. Hutang tak bebas lagi. Tapi sebab ilmu, saya pasang cita-cita, one day saya nak ada 1 juta yang pertama. One day. Alhamdulillah umur 30-an saya achieve. Okay? Jadi tuan-puan mula-mula datang ni tak apa. 1 juta yang pertama. Mula-mula macam tak percaya. Ya ke, jauh sangat ni. Datang belajar lagi. Datang belajar. Rupanya ramai orang ada 1 juta. Lama-lama tuan-puan rasa, 1 juta ni tak kaya punya. One day tuan-puan rasa macam tu. Mula-mula rasa macam besar sangat. Sebab tu tuan-puan kena bergaul dengan circle yang betul. Circle yang betul circle yang betul. Kalau circle ni cakap 1 juta tu, tak adalah satu benda yang tak boleh brain lah. Kalau tuan-puan pergi cakap kawan-kawan mungkin dekat office, 1 juta, ini mengarut semua ni, kena bohong semuanya, mesti lepas ni kena bayar ni. Kan, betul? Banyak orang kecam saya, ini lepas ni kutip duit ni. Saya 10 sen pun saya tak kutip duit tau. Dulu sampai sekarang.